Yang ditunggu-tunggu, akhirnya Vivo X300 series kali ni pertama kali dekat Malaysia dah pun menggunakan Origin OS. Sebelum ni memang ramai pengguna bising. Saya suka kamera dia bang, memang best, memang hebat. Tapi satu masalah dia bang, Vantage tak berapa menarik. Okey, kali ni dekat tangan aku ni X300 series adalah siri yang pertama menggunakan Origin OS. Sama dengan China set tau. Teropong pun ada. Apa lagi yang menarik? Jom aku tunjuk. Kita nak tengok ada apa dalam kotak. Buka saja kotak, cak ada Vivo X300 Pro warna biru lembut kat sini. Adapter lubang USB dan ini adalah kaki China sebab aku punya China set kalau Malaysia 3 kaki pin dan ada juga casing warna biru getah premium dekat sini. Barang yang paling penting sekali, Vivo X300 Pro dengan kolaborasi Zeiss dekat bahagian kamera. Okey, kalau nak cerita pasal design, bentuk kamera dia memang agak besar dekat sini. Okey, ada tulis Zeiss dekat sini, ada apa, lepas tu ada T star kat sini. Okey, itu spek kamera dia lah. Okey, ada 1 2 3 4 lubang kamera dekat sini. Ada flash dekat bahagian atas. Okey, bentuk kamera bulat. Okey, body dia adalah boxy. Okey, maksud aku boxy tu dia jenis memetak lah. Okey, hujung dia bucu memang masih bulat tapi dia petak. Okey, kau pegang mana-mana sisi pun petak. Skrin pun rata, cantik kan. Okey, jadi yang paling penting sebenarnya kita nak tengok apa spek dekat dalam dia ni. Katanya Origin OS lagi menarik, betul tak? Sebelum aku terlupa, dekat tepi ni ada satu button yang untuk silent ke, untuk vibrate ke, lebih kurang macam pakai iPhone lah. Okey, katakanlah phone kau berbunyi tengah event kan, dekat dalam seluar kau picit je button tepi ni, automatic dah pun silent phone kau. Untuk chipset Vivo X300 Pro, dia tak menggunakan Snapdragon 885. Dia menggunakan Dimensity 9500. Okey, MediaTek yang terbaru. Lepas tu pula storage yang dekat tangan aku ni adalah 512GB storage dan untuk RAM ada 16 tambah 16GB. Fuh. Lepas tu ada storage compression sekali. Lepas tu adalah chip-chip tambahan dan bateri pun agak besar, 6510 mAh dan dia punya charging pun dengan wireless charging bagi aku agak menarik dekat sini. Yang paling penting sekali bahagian kamera dia. Okey, aku ada cubalah daripada ultra wide sampai zoom paling habis dia. Okey, zoom paling habis dia 100 kali lah. Okey, kalau kau nak zoom lebih lagi kau kena pakai teropong yang dia suruh add on tu lah. Okey, tapi yang paling aku suka sebenarnya dekat Vivo ni, kalau cerita pasal cantik, semua phone cantik, tapi bagi aku handheld dia, katakanlah kau tak bawa tripod pun, hasil gambar kau masih lagi diterima. Tak nampak sangatlah gegor dia. Okey, makro pun senang nak shot. Okey, lepas tu kalau night mode cantik juga. Okey, dan macam-macam lah aku ada cuba dekat sini. Korang boleh tengok hasil dia macam mana pendapat korang. Dan untuk setup kamera dan juga filter bagi aku sangat banyak. Okey, bukan setakat Zeiss, ada lagi filter-filter tambahan dekat sini. Ada setup AI lah, apalah. Bagi aku lah, kalau katakan korang beli phone ni, korang kena ambil masa untuk nak explore dia perlahan-perlahan. Memang banyak tau dekat dalam ni. Jadi itu sajalah video aku pasal Vivo X300 Pro. Namun apa pendapat korang? Baik beli tak Vivo X300 Pro ataupun